Okey, assalamualaikum guys. Alamak, alamak, cantiknya guys. Sekarang saya di Kuala Terengganu guys, bercuti guys. Dekat mana ni guys? Dekat Batu Buruk guys. Sekarang pukul 7 guys. Ini saja yang dapat guys. Sunrise. Okay, dekat sini yang viral apa ni, angin pantai tu kan guys. So kita nak unboxing lah angin pantai. Macam mana nak unboxing lah. Hop. Okay, kita buka je lah. Unboxing, orang kata unboxing tak ada plastik lah. Try bang guys. Memang fresh angin pantai, unboxing angin pantai dekat Kuala Terengganu di Batu Buruk guys. Kalau kita nak unboxing banyak kat sini ada siput pun ada guys. Kulit. Kita unboxing kulit kerang lah guys. Tu guys. Sekali kaut guys, dapat banyak mana, kita try lah, kita kaut berapa banyak dapat kan. Tu dia guys. Satu kaut dapat satu tapak tangan guys. Memang banyak guys. Kalau nak tengok kita unboxing lah, satu lah kita ambil satu. Warna purple sikit lah. Dia macam luxurious lah. Tak ada made in China. Ini kalau tak made in Terengganu guys. Walaupun tak ada made in, dia tulis dalam cap tu. Alamak. Aduh guys, masih cantik, tak ada kopak-kopak sikit. Alamak guys, mantap guys. Kita cuba unboxing tanah pula guys. Pasir pantai guys. Yang ni cantik guys. Warna kelabu sikit guys. Okay, unboxing pantai dia memang, pasir pantai dia memang lain sikit lah daripada pasir pantai tempat lain. Memang dia fresh guys. Alamak, tengok fresh. Tak melekat guys kat tangan. Alamak, tak melekat langsung. Memang orang kata fresh lah dia punya pasir pantai dia kan. Tak melekit, tak melekat, tak rasa masin. Tak tahu kita tak jilat lagi. Memang padu lah pasir pantai dia ni. Okay guys, putih. Dia bukan putih, dia macam sand. Dia punya colour kan, sand. Colour tanah kan. Yang penting tu gebu macam tu kan. Kalau kita gempal, dia takkan jadi melekat dia tu. Alamak. Dah naik lah guys. Alamak guys. Kita bagi suasana lah sikit kat sini guys. Ni pantai Batu Buruk guys. Okay, suasana di pantai Batu Buruk guys. Itu dia guys. Okay, thank you for watching guys. Kita try zoom lah. Kalau ada nampak yang mamat yang buat, yang duduk kat bulan tu kan, dia pergi bulan, dia makan Maggi hari-hari, simpan RM1,000 dan dapat pergi bulan. Padu lah mamat tu. Okay guys, assalamualaikum guys.